Hey what's up guys, welcome back to my channel Aira Love Official 2.0. I'm out and out time. Dan kali ini kita akan bermain game Craftman. Sebelum video mulai, korang jangan lupa subscribe kepada saya di bawah, follow aku di YouTube. Ada Hafizi, dah Hafizi. Let's go, kita akan bermain gamenya. Let's go. Okay, kita dah masuk ke dalam gamenya. Let's go guys. Ini Craftman yang bertajuk Solo Survivor. Yang dimana kita akan cuba untuk survival kali ini. Solo survival semestinya. Dan sorry guys, video awal Ramadan tak jadi salam. So kita beralih ke Craftman je kalau macam tu. Okay, let's go. Walaupun ni baru pertama kali aku main game Craftman di dalam YouTube. Okay, sebelum ni tak pernah. Korang pun pernah tengok video aku sebelum ni. Yang aku pernah main cuma Roblox. Tu pun aku dah habis lah dengan Roblox maksudnya. Untuk korang yang nak request game Roblox, sorry guys, aku terpaksa reject sebab kan, yalah, misalkan record tu first. Lepas tu game tu menggunakan internet. Jadinya tak boleh lah aku buat video kalau aku buat video menggunakan internet. Betul. So nanti aku terpaksa 2 minit stop. Macam video aku sebelum ni yang macam GTA tu. Apa nama game dia, lupa dah. Okay, sebelum tu kita akan buat rumah tu. Semestinya mungkin tak ke atas sana. Okay, kita akan cuba untuk ke sini saja. Sebab ni alang-alang ruang data. Ini ya. Semestinya kalau Minecraft tak ada rumah tanah, bukan namanya Minecraft, tu namanya Roblox. Semestinya macam tu. Ingat kata-kata aku tadi. Okay, kita memerlukan sebanyak 36 grass block. So kali ni 36 grass block untuk membuat satu rumah tu. Jadinya yalah, korang kena support aku daripada awal. Sebab yalah, YouTube kita makin lama makin bertambah guys. Terima kasih sangat kepada korang semua yang sudah subscribe channel Aira Love Official. Tanda korang support Aira Love Official sampai kiamat. Alhamdulillah. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lebih guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice. Kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ni mungkin agak sikit kalau mengajar. Ada satu lagi. Dua. Diperlukan 2 glass block. Dan kita akan memburu di gua. Mungkin sebentar lagi. Sebab kan kita nak cari torch. Torch tu korang tahu kan apa? Yup, iaitu adalah obong. Nak apa nama dia? Tu dalam bahasa Melayu apa? Aku gagal bahasa Inggeris lah guys. Kita apa? Obor. Lilin. Lilin dalam bahasa Melayu dia. Lilin. Agar kita punya rumah ni aman guys. Daripada serangan apa? Zombie, creeper semua. Zombie, creeper. Okay guys, kita akan cuba untuk mungkin ni akan memakan waktu
Jadi ni aku akan skip dulu kat bahagian ni. Sebab ni lama sangat ni. Nice. Oh, ada sapi. Jadi kita berburu sapi. Kalau ada masa. Okey, kita cepatkan video. One hour later. Terlebih guys. So, rumah tanah kita sudah jadi. Jadinya kita hanya memerlukan. Sekarang ni kita akan memerlukan iaitu adalah nama dia adalah sheep. Itu adalah kambing biri-biri. Kambing biri-biri yang sudah datang dari jauh. Ni guys. Bawa duit ke mana? Aku tak tahu lah apa ni guys. Kambing biri-biri tu. Tapi yang semestinya kita akan explore ke gua pada esok hari guys. Mungkin Ramadan ke-6 mungkin. Ramadan ke-6 kita akan cuba untuk explore lagi barang-barang di sini. Tak mudah kat sini guys. Aduh, okey. Kita perlukan batang. Sebabkan kita tadi dah ambil kayu. Aduh, mana ship satu lagi guys. Hampir lewat malam ni guys. Kalau lewat malam mestinya ada yang bernama. Aduh, tak ada ship lah. Ada oi-oi, ada lembu. Lembu dia. Oh, dah nak lewat malam ni guys. Oh tu, kambing biri, nice. Kambing biri-biri yang sudah datang dari Jawa. Bawa duit tu ke mana? Kampung Iseng Semanti. Satu lagi. Mantap guys. Sorry aku agak hyper sikit. Apa? Sebab Ramadan ni aku cepat hyper guys. Sorry sangat kepada korang semua yang tak suka hyper. Tak ada torch lagi guys. Jadinya kita perlu apa yang ada guys. Nice. Tepat-tepat 64 guys. Gila lah. Aduh, crafting tables 12 guys. Ni kita letak sini. Bed. Masanya untuk tidur. Ini dia hari kedua daripada solo survival kita. Solo survival kita ada mempunyai sebanyak Ramadan kita ni 30. Jadinya kita akan survive ke sini sebanyak 20 hari. Halo zombie, mati mana? Kalau kau nak masuk rumah aku ada saran. Kau jangan bawa keeper ni. Kau tidak meletup rumah aku, lepas tu aku kena mula daripada awal. Okay. Ini adalah masuk hari yang kedua solo survival. So akan adanya 30 hari. Mungkin 30 hari lagi kita akan sambung di next video guys. Okay. Okay, kita terus ke penutupan. Okay, itu saja untuk video kali ini. Harap kau terhibur dengan aku punya channel. Korang jangan lupa subscribe, like, comment, share dan share dan terus bawah follow aku ni terus. Harap visit dan kita jumpa lagi dalam the next video solo survival yang akan datang. See you in the next video. Bye.